Okey, sekarang dapat setengah petang. Ini adalah hari pertama kali aku turun masa bulan puasa. Terakhir aku last turun kat sini juga sehari sebelum puasa. Masa tu kami gasak lah. Aku hari ni dengan Nazim, dengan kawan dia seorang. Dia orang duduk tempat batu biasa kat sana. Tapi aku nak try dekat sini. Aku dah beberapa kali datang kat Parkir Seringit ni, tapi aku tak pernah duduk kat batu sini lagi. So hari ni aku nak try, harap ada hasil. Gas. Ini masih tinggi lagi. Okey. Ada. Ada weh. Angin tolak, arus pun tolak ni. Tak rasa lah. Okay, cepat sikit. Oh, kan. Okay, strike. Strike kan kecil. Start je. Ikan kapal lah ni halus ni. Ikan ke? Bukan. Ikan tadi. Ladung. Alhamdulillah. Strike oi. Strike juga akhirnya. Gerut-gerut je. Alhamdulillah tak kumpau. Dim. Wih, banyak nyamuk sini. Sekarang ni air masih tinggi lagi ni. Tapi jalan surut lah. Surut rapat nanti malam maghrib. Macam mana? Okey, ada. Okey. Sangkut apa? Alah, sangkut. Ni tempat baru ni aku tak tahu mana ya. Ada batu mana sangkut. Mana tak. Tadi macam ada ikan. Harap bukan pukat lah. Aku rasa ni pukat. Sebab dia ikut tau, aku tarik. Sebab tu susah nak putus. Alhamdulillah. Patutlah pukat abang ni. 2 biji tadi cukai kat sini. Tak tahulah kalau dia angkat, aku masih boleh main kat sini. Tapi kalau dia letak lagi pukat tu, pindah. So aku nak try sini pula. Situ tadi pukat. Harap sini tak kena.
Gerut-gerut. Kena bottom lah. Kena bottom. Tak ada rasa strike. Tak ada rasa strike. Lucut. Hah? Ada kecil lah. Oh, naik lah. Kecil. Kecil pun okey lah. Pakai anjing. Baji satu jari. Baru aku baling. Makan atas tau. Dekat atas. Gerut-gerut nampak. Baru first baling. Hah? Tu nampak. Kecil je. Hai. Betul lah, kena mata. Ush. Macam mana boleh makan jig? Sian tu. Dia tak makan ni kena mata ni. Okey, lagi. Ni kasar sikit, ni kasar sikit. Pam lah. Gerut-gerut ada bodong tu. Biar saja. Kasar sikit. Up. Okey. Aduh. Tak lekat. Lagi ambil lagi. Banyak dah. Hai. Lagi. Okey. Banyak dah. Yaha. Dekat Pasir Panjang orang main gerut-gerut besar ni ke? Lebih kurang. Oh. Angin shock dekat badan. Tapi time air baling tak shock. Okey. Start lagi. Dia semua. Baik. Kita tengok macam mana game anjing strike.
Dia gerut-gerut. Saiz tu ada semua. Oh, strike ye. Gerut-gerut lagi tau. Curut. Ikan apa tu? Gerut-gerut hala. Okey. Ha ha ha. Itu lebih kurang sama ni. Aku pun strike lebih kurang sama ni. Ini ikan apa ni? Buntai. Sama dengan nama. Tu lah, aku lama cari ikan ni dah. Dapat agak lesen lagi. Oh, gemuk. Wah. Oh. Sana dah gelap dah. Bayang baru hujan tu. Serat lagi. Ha, ni dia dah mula dah. Gerut-gerut lagi. Okey. Hoi. Ha? Ikan apa ni? Kekek. Oh. Ikan yang aku dapat itu. Mulut dia pelik oh. Mulut dia panjang oh. Ikan kekek. Sikit. Tak ambil. Kekek lagi. Ikan kekek. Tak kira dah berapa strike dah. Kat sana yang sama. Ha? Kat sana jauh. Gerut-gerut. Comel ikan ni. Goreng sedap ni. Sini pula. Cari baby GT. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sini harus laju sikit. Okey dah. Ni agak rasak sikit.
Tapi geruk-geruk lagi. Fui, kanu. Wih, karen. Gerut. Saya sah. Okay. Oh. Apakah ini strike yang terakhir? Wish. Ini bawa ke atas ni. Rasa ni lah yang paling besar. Lah, kena badan betul lah. Tak lah, kena mulut tapi Ni dagu orang. dua. Kena mulut dulu baru kena badan. Au. Kau tak mahu gerut-gerut. Nak. Dah ke? Tak menjadi hari ni, Tim. Tak jadi. Berapa ekor dapat? Anjing. Tadi ya. 5, 6 kot. 6 ekor? Oh, banyak agak. Faham. Kecil lah. Baji dah besar dari ni. Siapa Pak Ajik dah? Ha? Nama siapa? Zarif. Oh, Zarif. Kita boleh lah berikut ya. Oh, try jigging Boleh try ni. Okay, alhamdulillah sekarang dah 7.45. 6.45. Lagi 45 minit nak buka puasa. So, kami gerak balik dulu. Alhamdulillah hari ni banyak jugalah. Aku tak kira berapa strike tapi saiz dulu lah. Semua tak ada yang kopar hari ni. 45 semua dah gelap dalam hutan. Dah pernah pergi dah? Belum? Boleh gasak?